Tuan-puan stop scroll, dengar dulu video ni sampai habis. Promosi istimewa Public Gold untuk November 2025 ini di Gold Bar 250 gram percuma 1 gram berwaran ini sesuai sangat untuk mereka yang nak alihkan simpanan duit sekitar RM145,000. Untuk jangka masa panjang, simpanan emas lebih baik dari simpanan duit. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Ia lebih baik berbanding ASB atau tabung haji yang mana dividennya sekitar 4 ke 6% sahaja. Bahkan dengan faktor inflasi dan risiko kejatuhan ringgit, emas jauh lebih berbaloi. Cukuplah sekadar duit simpanan jangka pendek dan duit-duit yang nak digunakan dalam masa terdekat sahaja dalam bentuk wang tunai. Jadi siapa yang patut ambil peluang ini? Sekiranya tuan-puan adalah salah seorang pesara yang dapat duit pencen, duit KWSP yang sangat banyak, tuan-puan boleh alihkan sebahagian dalam bentuk emas fizikal Gold Bar 250 gram. Yang kedua, tuan-puan mungkin businessman yang nak memaksimumkan keuntungan bisnes tuan-puan, maka simpanan 250 gram ini sangat sesuai untuk tuan-puan. Yang ketiga, mungkin tuan-puan banyak sangat harta, banyak rumah, banyak tanah, tapi tuan-puan tak pernah simpan emas, emas sangat sesuai untuk diwariskan kepada pewaris tuan-puan pada masa akan datang. Dan yang terakhir sekali, penyimpan emas tegar di luar sana, item gold bar yang besar, harga per gramnya lebih murah dan stabil untuk jangka masa panjang. Dan ianya mudah dicairkan bila perlukan tunai dan spread yang nipis. Bagi tuan-puan yang nak alihkan sebahagian simpanan sekitar RM145,000 pada gold bar 250 gram emas bernilai tinggi ini, boleh terus rujuk pin video saya cara mulakan simpanan emas di Public Gold atau isi form biru di bawah ini. Saya bantu tuan-puan sebaiknya.